Okey, tajuk tazkirah ringkas hari tu berkaitan dengan solat lah. Haraplah ahli ibadah jaga semayang, jaga solat. Sebab solat tu adalah tiang agama. Solat tu juga ada banyak kelebihan, dan antara kelebihan paling besarnya adalah dapat mencegah perkara-perkara mungkar. Sebab Allah pun nyebut dalam surah Al-Ankabut ayat 43 ataupun Al-Baqarah, lupa je dah. Inna solata tanha fahsya anil munkar. Sungguhnya solat yang dapat mencegah perkara keji lagi mungkar. Solat tu juga antara medium kita untuk meluahkan perasaan dengan Allah. Lupa ingat je tu. Okey. Solat tu, istilah solat tu juga bermaksud ibadah bermula dengan takbir Allahu Akbar, berakhir dengan salam. Mun kita madah solat, si perlu lebih-lebih pun. Rasulullah sebenarnya solat supaya lebih-lebih ha. Berapa? Baginda malah kiam mulai sampai pecah telapak kaki. Nah dengar sikit. Dalam segi hadis, riwayat Al-Bukhari nyebut, ya Aisyah, afala akunu abadan syakura. Yang bermaksud, wahai Aisyah, tidakkah kau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Yang menandakan Rasulullah walaupun yang maksum, amal ibadahnya memang dah pada orang tadi mengampun, Allah pun dah ampunkan dosanya yang datang ataupun yang dah berlalu. Rasulullah lagi still je malah semayang. So nak memperingatkan ahli ibadah agar jangan meninggalkan solat lah. Sebab apa? Allah dah janjikan azab untuk orang yang meninggalkan solat. Allah nyebut dalam surah Al-Mutathir ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalakakum fis sakar qalu lam nakum minal mursalin. Apa yang menyebabkan kami orang masuk neraka? Apa balasan orang dengan orang yang bertanya tadi? Ketahuilah kami orang tu adalah golongan yang sibuk mengerjakan amal sembahyang. So ahli ibadah diperingatkan sekali lagi supaya jaga solat. Sebab solat tu memang sangat penting. Solat tu merupakan amalan pertama yang dihisap pada hari akhirat kelak. So kesimpulannya, jaga solat. Wallahu ta'ala alam.